Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afiq Akil bin Ruslan dari TVPSS SMK Amihan. Jadi hari ini sekolah kami telah mengadakan pilihan raya Badan Kepimpinan Sekolah tahun 2026. Jadi mari kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi selepas pengundian selesai dan keputusan telah dikeluarkan, jadi kita bersama Majlis Ketua Tingkatan Baharu tahun 2026. Jadi apakah perasaan anda, Ikram Izzuddin, apabila mengetahui bahawa anda terpilih dalam Majlis Ketua Tingkatan tahun ni? Rasa happy lah sebab dapat memegang jawatan Majlis Ketua Tingkatan ni. Itu je. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita bersama Ketua Pengawas Baharu tahun 2026. Jadi apakah perasaan anda selepas mengetahui bahawa anda terpilih untuk tahun ini? Alhamdulillah, lepas tu rasa berat lah nak pegang jawatan ni. Itu je lah, kena buat kerja lebih sikit. Di sekolah pun kena siapkan. Okey, itu je. Okay, terima kasih. Temu bual tadi, maka berakhirlah undian dan program pada hari ini. Sekian daripada saya, Muhammad Afiq Akil bin Ruslan, Pegawai TVPSS SMK Amihan. Sekian, terima kasih.